Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aidil Adha buat seluruh warga kerja kumpulan MBI Selangor yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmat dan izinnya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama menyambut Hari Raya Aidil Adha pada tahun ini dalam suasana penuh ukhuwah dan kebersamaan. Hari Raya Aidil Adha bukan sekadar sebuah perayaan, tetapi simbol pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan yang amat besar maknanya dalam kehidupan kita, di mana nilainya seharusnya menjadi pegangan dan kekuatan dalam membina budaya kerja yang cemerlang di kumpulan MBI Selangor. Seiring dengan tema Aidil Adha kita pada tahun ini, pengorbanan memacu ketulusan, ketulusan mengangkat kecemerlangan, saya percaya bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan akan melahirkan sebuah organisasi yang lebih kukuh, lebih bersatu dan terus melakar kecemerlangan dinamik pada masa hadapan. Ada yang hadir bekerja seawal pagi pulang lewat malam, terus komited menyempurnakan tanggungjawab walaupun berdepan tekanan dan cabaran demi memastikan amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, organisasi yang hebat tidak hanya diukur melalui pencapaian atau kejayaan semata-mata, tetapi dibina oleh delegasi warga kerja yang bekerja dengan keikhlasan, penuh integriti, disiplin dan rasa tanggungjawab. Meskipun peranan tugasan kita berbeza, namun kiblat kita tetap sama. Akhir kata, saya mewakili seluruh barisan kepimpinan kumpulan MBI Selangor ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidil Adha, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga kerja dan keluarga tercinta. Semoga Aidil Adha tahun ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan mengeratkan lagi silaturahim sesama kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.